Terlebih dahulu sebelum saya mengajukan soalan kepada kedua-dua panelis kita, izinkan saya untuk membacakan serba sedikit saja biodata kita punya panelis. Yang pertama, yang berbahagia Ustaz Sobri Abdul Rani, merupakan pengarah latihan syarikat konsultan Perunding Fokus Budi, Perunding Fokus Budi, dan beliau berasal daripada negeri Kedah dan mempunyai pendidikan daripada Madrasah Makarimul Akhlak daripada Kedah, dan alhamdulillah dikurniakan seramai 10 orang cahaya mata. 10 orang cahaya mata, alhamdulillah, syukur. Yang kedua, panelis sebelah kiri saya fikir tuan-tuan dan puan-puan pun sudah sedia maklum dan pun dah mengenali beliau, tetapi izinkan saya sedikit sahaja untuk menceritakan sedikit biodata beliau. Nama yang beliau pilih adalah Ardini Angeline Tan, Ardini Angeline Tan, dan telah memeluk Islam pada tahun 2023 masa itu di Perlis, bukan di Perlis, Kota Baru. Silap, Kota Baru. Yang saya jumpa tu masa tu di Perlis, masa menikah. Saya kebetulan berada di situ. Tapi Abang Sabri tak kenal lah saya. Masa tu saya di situ. Saya ada di situ masa tu melihat acara pernikahan tersebut berlangsung. Tapi saya tahu saya daripada Berkim tak ada lah. Jadi saya melihat tu, alhamdulillah, Dan beliau berasal daripada Kuala Lumpur dan dikurniakan seramai 2 orang anak. Campur dengan Abang Sabri 5 jadi 7. Dia jadi gitu ya. Ada 7 lah. Campur dengan Abang 3, 5. Campur dengan Abang Sabri 3 jadi 5. Mana datang 7 tu je? Saya tanya saya ulang salah tu tadi. Minta maaf, Abang Sabri 3, Kak Angeline 2, 5 semuanya. Baik. Dahulunya masa usia saya agak kecil pada ketika Abang Sabri, Kak Angeline, saya cukup meminati sitkom Pimai Pimatang Tu, yang merupakan sitkom yang sangat popular pada ketika itu, tahun 93-95 tak silap saya. Masa tu Abang Sabri sebagai Abang Wan, watak tersebut, dan ketika itu watak Kak Angeline adalah watak Lucy yang membuka salon. Watak Abang Wan sebagai seorang detektif, kononnya macam tu kan. Tetapi memang sitkom itu menjadi satu, orang kata, dalam kisah hidup peribadi saya, dia memberikan satu keseronokan pada ketika saya menjadi orang kata melalui zaman kecil-kecil zaman ketika itu. Kalau Ustaz Sabri masa tu dah memang dewasa lah kan. Masa tu saya seronok melayan sitkom Pimai Tang Tu. Baik, kita pun tak mahu cerita panjang, kita pun nak mendengar serba sedikit apakah penjelasan-penjelasan yang akan diberikan oleh panelis kita. Dengan tanpa membuang masa, insya-Allah pusingan pertama, kita akan ada 3 pusingan insya-Allah. Dengan setiap pusingan, 1 soalan akan dijawab oleh panelis dalam masa 15 minit. 15 minit ya. Saya fikir mungkin tak cukup 15 minit, tapi kita cuba dulu. Okey, baik. Soalan pertama saya tujukan kepada Ustaz Sabri Rani. Soalannya, ramai orang memahami hijrah hanya sebagai perubahan penampilan ataupun identiti, Ustaz. Pada pandangan panelis, Ustaz Sabri, apakah makna hijrah yang sebenar menurut Islam, dan mengapa hijrah perlu dilihat sebagai proses bukan sekelip mata, tetapi proses sepanjang hayat? Silakan Ustaz untuk menjawab soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalaman la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Saudara Farhan, sahabat lama saya, sesamran dan kesemua bahagian dakwah Berkim, ahli jawatankuasanya, kepada panel bersama Puan Angeline bersama dengan suami Cik Sabri, khabar sihat ni? Pada semua para peserta program, alhamdulillah, jarang hari cuti kita dapat kumpul seramai ini. Orang kata mengumpulkan perempuan lebih mudah pada mengumpulkan lelaki, terutama untuk program agama ni. Lelaki dia mari hantar perempuan tu dia balik. Lepas tu dia mari kutip kejap lagi. So tahniah pada anda semua yang berjaya bertahan sehingga ke saat sekarang ni. Program ini tidak menjanjikan apa-apa, melainkan menjanjikan suatu perkara indah segi ilmu kepada kita semua. Untung kita diberi Allah cinta kepada ilmu sampai saat umur kita begini. Dan kita harap kita tidak berhenti belajar sehingga hari kita bertemu dengan Allah.
Majlis ini majlis dinaungi oleh para malaikat. Malaikat ni adalah makhluk Allah yang dijadikan sentiasa taat. Dan dia takkan buat apa pun, takkan bercakap apa pun kalau Allah tak bagi. Tapi dalam majlis ilmu ni, malaikat doakan kita semua. Each and every one of us dapat doa malaikat. Apa malaikat doakan pada kita semua? Allahumma ghafir lahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah, ampunkanlah mereka ni. Ya Allah, kesiankanlah kat mereka ni. Bagus tak doa tu? Bagus. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua beroleh ketetapan iman kita hingga saat kita bertemu dengan Allah. Tentang hijrah ni. Hijrah ni hijrah yang keberapa dah? 1448. Artinya Rasulullah dah tinggalkan kita sejauh itulah. Kalau umpama 1 tahun itu 1 kilometer, artinya Rasulullah dah tinggalkan kita 1448 kilometer. Kalau cahaya, nampak tak lagi? Tak nampak dah. 1 kilometer pun tak nampak dah. 1000 lebih lagi tak nampak. Tapi kenapa bara Islam ni terus hidup? Kerana kita semua. Kita yang menghidupkannya. Dengan perkataan, dengan amalan, dengan kalamullah, dengan akhlak kita. Sebab itu agama Islam jadi agama yang paling laju penerimaannya satu dunia sekarang ni. Dan nama Muhammad adalah nama yang paling disukai orang untuk letak. Nama paling atas, paling ramai orang letak untuk anak-anak. Ini kebesaran yang Allah jaga agama ni. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi, atas tajuk hijrah ni. Hijrah ni kalau ikut segi nama, dia adalah berpindah. Segi dalam istilah bahasa pindah. Dalam istilah agama, perpindahan Nabi dan sahabat daripada Mekah ke Madinah demi satu je, menyelamatkan iman. Hijrah ni kalau ikut dah usang. Bila mari tahun baru hijrah, baru kita sebut. Dia macam usang, lama. Tapi dia relevan untuk setiap masa dan setiap ketika. Sampailah bila-bila. Walaupun kita dah tak ada. Tuan-tuan, cuba perempuan angkat tangan kanan kita kejap. Angkat tangan kanan kita. Tepuk bahu orang sebelah yang sama jenis dengan kita. Tanya dia, how are you today? Tak, saya tengok macam tuan-tuan tengok kami ni macam patung. Boleh? Boleh ikut ni? Cuba pegang tangan kawan kita sebelah menyebelah. Mari kita belajar hijrah dengan ni dulu. Pegang jap. Macam mana tuan-tuan pegang tangan? Cuan perempuan pegang, cuan angkat tangan. Dengar ni. Tengok ni. Ustaz, pinjam jap. Tengok ni. Siapa yang pegang tangan kawan dia macam ni? Macam ni. Nampak sangat dia tak mesra. Dia yang nak pegang tapi kawan dia tak nak dah. Kalau perempuan ada suami, ada anak, dia pegang tangan kita macam ni, macam apa? Maksudnya apa? Bila lah orang tua ni nak pergi, dah lama dah hidup. Siapa pegang tangan kawan dia macam ni tadi? Siapa yang pegang macam ni, artinya dia berkasih hanya di dunia, di akhirat tidak. Sebab tengok ni, jika orang tu nak jatuh, tergelincir, dia akan terlepas. Siapa pegang tangan kawan dia macam ni tadi? Ini dipanggil berkasih hingga ke jannah. Sebab bila orang tu nak tergelincir, lagi kuat kita pegang dia. So belajar berkasih demi hijrah ni. Yang kedua, dengar ni. Sebab kita paling penting sekarang ni, kita nak hijrah sikap. Hijrah sikap ni sepanjang masa. Kalau orang yang hampir dengan Allah muqarrabun, tiap-tiap hari dia berubah. Kalau orang soleh, dia susun 3 bulan dia berubah, 3 bulan dia berubah. Dia istiqamah 3 bulan, kemudian dia tingkatkan. Istiqamah 3 bulan, tingkatkan. Contoh. Tadi pagi letak tak kita singgah dekat surau, letak kat tabung surau. Dia panggil tabung subuh. Masjid. Ada orang letak kan? RM2. Kalau orang soleh, masuk 3 bulan, dia tambah RM1 lagi. Jadi RM3. 3 bulan lagi, dia tambah RM1 lagi.
jadi RM4. 3 bulan lagi dia tambah jadi RM4. Dia buat macam tu sampai setahun, tahun depan dia ubah lagi. Kenapa? Dengar ni. Ada satu dalam bahasa Inggeris dia kata gini, in every 3 months, one will get bored seeing, doing the same thing and then they take thing for granted. Setiap 3 bulan kita jemu tengok buat benda yang sama, lepas tu kita start buat lebih kurang. Hati-hati. Tuan-tuan perempuan, ada telekung berapa banyak perempuan kat rumah? Tak berani sebut tu banyak lah. 9. Ni memang orang lelaki-lelaki tak pernah tengok bini pakai telekung. Ni tuan-tuan, perempuan. Perempuan bawa tak telekung mari sini? Nampak? Yang tak bawa tu kenapa? Alah, kat Perkim pun ada telekung. Perempuan pernah tak singgah kat mana-mana surau masjid bila pakai telekung, kita sarung-sarung telekung tu, kita rasa awak nak pitam tak tahu. Pasal apa? Tahap kemasaman dia. Kita sembahyang di rumah, kita ada banyak telekung. Telekung mana yang kita pakai? Yang penuh tek lalat ribu tu. Yang lama tu. Dengar ni. Tuan-tuan tahu, kita malu kita pergi kat pasar raya macam Ion. Ion, dia tiap-tiap hari ada janitor, makcik janitor, dia ada color telekung. Hari Isnin color apa? Hari Selasa color apa? Tiap-tiap hari dia akan basuh. Dia nak orang yang mari pakai pakaian telekung tu pakai pakaian terbaik untuk sembah Allah. Masya Allah. Ni usaha yang bagus ni. Usaha dakwah yang sangat bagus. Bila nak pakai rasa selesa, bila nak sembah Allah rasa tenang. Kita patut macam tu. So dengar ni, yang kedua nak bagi tahu kita. Saya nak sebut yang hijrah sikap dulu. Bila kita salam dengan orang, kadang-kadang kita rasa nipis je salam tu. Tengok ni. Ada tak? Ada salam mengurang yang jenis korek. Kita salam hari raya, salam waktu jumpa macam ni, kejap lagi hati kita mengata pula, dia suruh tukar phone lah tu. Orang perempuan yang duduk belakang tengok orang depan, bercakap tak? Dia beli kat mana tudung tu, cantik. Orang lelaki tengok orang lelaki depan, cakap tak? Ya Allah, umur muda lagi, uban dah banyak. Macam mana kita nak jadi hati kita baik? Dengar ni. Kadang-kadang kita baru salam, lepas tu kita dah gaduh dah. Hari raya dah minta maaf, lepas tu dah start bertengkar balik. Tadi bukan dah minta maaf ke? Kenapa? Sebab kita tak buat pakej salam ini cukup. Salam mesti ada 4 perkara. Dengar ni, berapa perkara? 4. Yang pertama, bila kita salam, genggam. Apa dia? Sebelah tangan pun tak apa. Genggam. Kalau kita salam macam ni, 2 tangan, ini adat. Adat yang menambah baik salam tu. Ada orang salam pegang tangan kawan, ada orang salam pegang tangan dia. Berbagai cara, tak ada masalah. Tapi yang penting genggam. Boleh ingat? Yang kedua, bila kita salam, tengok muka. Dia baru jatuh ke hati. Jangan tengok kat poket dia, ada duit ke tak ada duit. Tengok muka. Tengok, saya tunjuk ni. Kita pernah tak tengok ada orang salam macam ni? Jangan sebut, ni majlis agama. Dengar ni. Sebab itu salam ni kadang-kadang dia tak jadi. Berdirilah sekejap ustaz, kita tunjuk sekejap. Tengok ni ya. Salam, tengok muka. Yang ketiga, senyum di wajah. Keempat, selawat di lidah. Allahumma salli ala sayyidina. Itu pakej salam. Boleh dapat? Terima kasih ustaz.
Yang pertama? Yang kedua? Eye contact. Yang ketiga? Keempat? Allah. Boleh Kita nak terus amal ni. Sebab tu kita tak nak kuliah ni jadi hanya sekadar maklumat. Sebab bila maklumat, nanti bila kita balik berdepan dengan masalah, kita start lupa dah apa kita belajar. Kita pergi mana-mana pun kita nak, kalau boleh kita dapat satu ilmu, kita terus buat. Bila kita dah buat, maka ilmu tu mesra dengan kita. Berlakulah perubahan diri, dan itulah yang Allah nak. Sebab orang mukmin setiap hari dia berubah pada sesuatu yang lebih baik dan lebih baik. Perkataannya, sikapnya. Tuan-tuan dengar ni Dengar ni. Saya nak cerita hijrah dalam bentuk yang kita mudah, bukan cerita. Satu hari kita dijemput untuk pergi ke majlis makan. Ustaz beritahu saya kalau kata 15 minit, betul, saya akan terus berhenti. 3. Okey. Dengar ni. Dan dia hidang kepada kita lauk 20 jenis. Setiap 5 orang akan mengadap kambing sekor. Ayam masak merah, daging masak hitam, dalca, sayur, tak main lah. Contoh-contoh. Tapi cara dia hidang pada kita begini. Tengok ni. Saya kena tunjuk, tuan-tuan rupa ingat lama. Cara dia hidang kat kita macam ni. Dia letak dalam dulang, setiap orang dapat. Tapi dia hidang kat kita macam ni. Sampai kita kena tahan makanan tu supaya tak pergi lebih jauh. Saya tanya anda semua. Anda walaupun makanan tu sedap, selera tak nak makan? Sebab begitulah agama Islam. Dia indah cantik, tapi jika dia dihidang dengan cara yang tak elok, orang akan tolak. So kita sekarang ni tanggungjawab kita bila kita dah menerima Islam. Sebab tu jangan tengok orang keliling kita, sebab dia mudah menjadikan kita rasa sesak dada. Kita tak suka. Kita tengok orang dah lama Islam, tengok orang Melayu pun kita rasa dia tak menggambarkan Islam yang baik. Sebab tu tiap-tiap kali bila kita masukkan orang tu pada Islam, kita akan pesan, mulai sekarang anda kena lihat akhlak Rasulullah, anda jangan lihat akhlak orang Islam keliling anda. Maksudnya mulai sekarang kita kena jadi Abu Bakar, kita kena jadi Omar, kita kena jadi Aisyah, kita kena jadi Fatimah. Baru orang akan kagum dengan kita. Akhlak dia akhlak tidak ada kepura-puraan. Tengok dia waktu malam dan waktu siang, itulah wajahnya. Kita lain. Depan mata keluarga lain, belakang mata keluarga kita lain. Sebab itu kita tak berjaya membawa orang, kerana kita tidak ada wajah yang melimpah rohnya. Bila orang duduk dekat kita terasa nak buat baik. Hijrah adalah soal di mana kita mampu merubah diri kita kepada sesuatu yang lebih baik dan lebih baik. Macam mana? Tengok hati kita. Kejap ni saya akan ulas bab ni dalam sesi yang kedua. Boleh? Alhamdulillah, kita dapat mendengar penerangan daripada Ustaz Sabri berkenaan dengan hijrah dan apa yang perlu kita lakukan. Sedikit sebanyak ilmu yang telah boleh sampaikan, yang mana beliau mengajar kita salam itu walaupun nampak simple, tetapi ada beberapa perkara yang kita pun terlepas pandang, dan insya-Allah kita dapat ilmu baru. Pun mungkin setengah kita tak tahu sebenarnya kaedah salam yang sebagaimana yang kita nak sebenarnya selama ni. Kadang-kadang ialah bila sebut pasal salam, kadang-kadang salam tu betul dah salam, tapi dia tak pandang muka kita, Ustaz. Jadi kadang-kadang kita salam, dia tengok muka dia pun terasa juga, apa hal dia ni? Betul saudara-saudari? Pernah kan? Salam-salam dia tak pandang, dia terus kepada orang lain. Jadi kalau dalam keadaan itu kita pun terasa, apatah lagi dengan orang-orang lain yang mungkin kita pun terbuat macam tu pada dia, apatah lagi lah kita pun secara tak langsung mengguris hati dia walaupun salam pun. Gitu. Terima kasih Ustaz dapat memberikan kita beberapa informasi yang berguna untuk kita. InsyaAllah kita dapat amalkan selepas ini. Baik, meneruskan lagi soalan yang kedua dalam pusingan yang pertama ini. Boleh Puan Angeline menceritakan sedikit berkenaan dengan sejarah ataupun kisah memeluk Islam, dan berdasarkan kepada pengalaman Puan Angeline,
apakah titik permulaan yang biasanya mendorong seseorang untuk berhijrah kepada kehidupan yang lebih dekat kepada Allah? Maknanya mungkin Puan Angeline dah melihat selepas masuk Islam ni, ada melihat beberapa mu'alaf, apakah sebenarnya mu'alaf ini cari-cari untuk berhijrah daripada agama asal kepada agama yang baru. Dan Puan Angeline boleh ceritakan sedikit kisah masuk Islam tu macam mana? Mungkin ada yang belum tahu lagi kisah Puan Angeline memeluk Islam. Silakan Ustaz. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi dan selamat menyambut Maal Hijrah. Dan hari ini adalah hari pertama pada kalender baru kita orang Islam. Dan kebetulan hujan berlalu, Angeline anggap ini adalah renjis dari Allah nak bersihkan segala yang lepas-lepas dan kita mula segala dengan bersih. Terima kasih kepada Perkim kerana memberi Angeline satu peluang duduk di sini berjumpa dengan kawan-kawan yang mualaf seperti Angeline, dan sambil tu Angeline juga ada peluang untuk belajar dari kalian semua. Baik, tentang soalan yang Ustaz Farhan tanya tadi, apa Angeline lihat mualaf lain, apa sebab mereka masuk Islam, betul? Baik. Angeline rasa semua orang mereka terima hidayah dari Allah dengan macam-macam cara. Ada orang tu dia masuk Islam kerana dia baca Quran dan dia jatuh hati dia terbuka dan dia tertarik dengan apa yang di dalam Quran. Ada yang ikut kawan, ada yang kerana kahwin, ada yang mungkin ada sebab-sebab yang lain, ya. Jadi itu adalah sebab masing-masing mereka sendiri. Tapi bagi Angeline sebenarnya dulu adalah orang yang tak pernah fikir satu hari Angeline akan masuk Islam. Sebab Angeline sudah sangat selesa dan meruang Angeline yang dulu. Keluarga Angeline adalah keluarga yang datang, that means dari keturunan kita adalah Buddhis. Dalam Buddhis pun ada macam-macam ajaran yang sangat baik. Jadi Angeline sentiasa fikir, kenapa saya nak memeluk agama yang lain? Bukankah semua agama tu ajar orang jadi baik? Pernahkah kita jumpa satu agama yang mengajar orang jadi jahat? Pernah tak? Betul. Jadi bagi Angeline, agama Islam dengan agama Buddhis ataupun Kristian semua sama je. Adalah satu agama sahaja. Sampai bila Angeline berkawan dengan Abang Sabri. Angeline selalu suka guna perkataan berkawan. Itu adalah setelah kita sama-sama ada hati antara satu sama lain. Dulu kita hanya bekerja. Dia adalah kawan kerja saya, my colleague. Dia ada guru saya. Dia adalah abang saya dalam keluarga Pimai-Pimai Tang tu. Dia adalah kamus bergerak Angeline. Apa perkataan Angeline tak faham, terus tanya abang. Okay. So bila kita jatuh hati antara satu sama lain, kita ni orang yang matang. Kita sama-sama pernah ada satu perkahwinan dulu. Jadi Angeline cakap dengan abang, abang, selama ni kita hanya berkawan dalam kerja. Kita hormat antara satu sama lain 32 tahun. Apa kata sekarang kita betul-betul bagi masa untuk kita sendiri. Kita nak tengok kita sesuai ke tak sesuai. Kita tidak mau macam terburu-buru masuk ke dalam satu perkahwinan.
Kerana kita fikir kita suka antara satu sama lain. Suka tidak sama dengan sesuai. Kita kena sesuai. Sesuai cara hidup. Sesuai perangai kita. Sesuai dengan segalanya. Sebab kita datang dari background yang berbeza. Latar belakang yang berbeza. Abang, dia datang dari background Melayu, Kelantan. Saya Cina dari Kuala Lumpur. Selamat pagi. Dan lagipun kita datang dari background agama yang lain. Jadi semasa kita berkawan, Abang Sabri kata, by Angeline, kita ambil beberapa tahun. Dan masa itu, Abang kata, mungkin satu hari kita sangat sesuai, jadi Angeline akan kahwin dengan Abang dan Angeline perlu memeluk agama Islam dan Angeline perlu faham tentang Islam. Abang kata, Abang tidak mahu Angeline masuk Islam kerana Angeline kahwin dengan Abang. Macam tadi Angeline katakan, orang masuk Islam dengan cara berbeza, niat yang lain-lain, matlamat yang lain-lain. Jadi Angeline hanya nak kata, hari ini pernah Angeline jumpa dengan kawan yang cerita dengan Angeline tentang ada orang tu menyesal masuk Islam. Mereka pernah hubungi kawan, dia kata dia tertarik dengan cerita Angeline. Dia kata dia admire cara Angeline. Dia kata saya tak ada apa yang untuk orang admire. Saya seorang sangat biasa. Saya sebenarnya dalam dunia Islam ni saya sangat kecil. Saya seumpama satu budak tadika aja. Banyak lagi saya kena belajar. Tapi kenapa Angeline nak cerita tentang macam mana Angeline tertarik dengan Islam, supaya siapa-siapa boleh pergi share dengan kawan dia yang tentang cerita Angeline, mungkin akan gerak hati dia sikit, dan supaya dia akan terus jangan fikir menyesal. Sebab Islam ni sangat indah. Biar Angeline sambung balik cerita. So mulai itu abang terus tiap-tiap hari kita akan call antara satu sama lain. Ya, tiap-tiap malam abang sudah selesai kerja, abang sudah free, abang call Angeline. Masa tu tengah COVID, kita ada beberapa bulan kita tak pernah jumpa. Jadi kita kena hubungi melalui telefon. Setiap malam kita call. Paling pendek panggilan 3 jam, paling panjang 6 jam. Bagi satu tepukan pada suami saya. Setiap hari tanpa miss. Betul. Macam-macam cerita. Tapi dalam tu ada mungkin setengah jam ke 1 jam ke tak tahu. Tengok topik. Abang berdakwah. Abang bercerita, abang sharing, abang dia cari topik-topik yang menarik ataupun apa yang Angeline tak faham, dia akan terang. Dan Angeline ambil masa itu ialah Angeline akan tanya je apa yang Angeline tak faham. Kadang-kadang YouTube ada, minta maaf ya Ustaz, ada juga Ustaz yang buat ceramah yang menakutkan Angeline. Jadi Angeline akan tanya, kenapa dia cakap macam tu? Kenapa macam ni? Kenapa orang sebut macam ni? Kenapa? Ya, abang akan terang satu demi satu. Jadi abang adalah ustaz pertama Angeline. Abang adalah imam Angeline. Abang adalah tok guru Angeline. Dan sangat terima kasih pada abang yang tidak jemu dengan jawab semua soalan Angeline setiap malam. Sampai Angeline faham dan Angeline yakin dan Angeline terbuka hati untuk terima Islam. Tapi sebelum itu abang cakap satu.
Angeline, dah 3 tahun. Semua orang tahu ada satu buku hikayat 1001 malam, betul tak? Kalau kita kira ya 3 tahun, setahun ialah 365 days times 3. Itu buku kalah dengan abang. Jadi kan abang pernah kata, Angeline, sebenarnya macam ni lah. Abang rasa abang dah jawab semua soalan Angeline. Abang dah buatlah tugas abang. Sekarang lain abang serah pada Allah saja. Hidayah datang dari Allah. Betul kan? Walaupun kita kata kita nak pergi, tapi Allah tak bagi, tak jadi juga. Jadi dari situ Angeline faham. Abang cakap Islam is a way of life, bukan saja satu agama biasa. Angeline lain dengan agama Kristian, lain dengan agama Buddhis. Abang Angeline cakap, kenapa? Bukan ke tiap-tiap hari orang sembayang macam tu, orang doa sama je, semua aja? Bukan Angeline, kita orang Islam, kita adapt, kita ambil apa yang diajar dalam Islam, kita guna dalam kehidupan. Tengok seperti tadi Ustaz Sabri terang. Walaupun dengan jebat tangan pun ada ilmu dia, ada cara dia, betul kan? Walaupun kita orang Islam, kita ada akhlak. Kita walaupun kita hidang makanan, kita hidang dengan sepenuh hati, ikhlas, jujur, kan? Itu adalah cara Islam. Kita nak masak dengan orang pun kita kena masak seperti kita nak masak untuk keluarga kita sendiri. Kita layan kawan kita, kita layan seperti keluarga kita. Kita layan mereka seperti adik-beradik kita. Itulah cara orang Islam. Setelah Angeline masuk Islam, Angeline terasa Angeline sudah masuk ke satu keluarga yang besar, keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Angeline terima kasih kepada semua. Terima Angeline dengan sepenuh hati. Dan Angeline sangat-sangat terharu. Dari Angeline tak tahu apa-apa, orang ajar Angeline. Sampai Angeline pergi ke surau, ada orang kata, Angeline pernah tahu, Angeline nak balik ni, dia ulur satu kertas kecil. Angeline, ini telefon saya, apa-apa tak faham, call saya. Angeline buka, ustazah. Mana kita nak dapat orang macam ni? Hanya orang Islam je. Saya pernah pergi tokong, tak pernah orang ulur kertas panggil saya call kalau nak faham apa-apa. Hanya orang Islam je. Sangat-sangat peramah, sangat-sangat suka berkongsi, kita sharing. Tengok walaupun kita solat, lain dengan lain orang sembahyang. Kita solat dekat masjid, kita solat dengan surau. Kenapa disuruh kita rapat-rapat? Bukan tak cukup ruang. Ruang besar. Kadang-kadang bukan penuh pun. Angeline jenis yang suka berfikir. Sebab itu Angeline banyak soalan. Dulu Angeline tanya dekat abang. Pernah tak tengok satu program Angeline tanya abang jawab? Ada. Itu adalah antara betul-betul soalan Angeline tanya dekat abang Sabri. Program itu adalah program yang benar. It's a real program. Okay. Macam kita solat, Angeline pernah berkata, kenapa orang cakap rapat? Dekat lagi. Supaya kita bersatu. Kita bersama. Dan Angeline rasa Islam adalah satu agama yang sangat disiplin. Tengok kita ada waktu kita. Kita ada 5 waktu. Jadi Angeline rasa setelah Angeline memeluk Islam, Angeline lebih peka tentang waktu. Dulu kita tak peduli pukul berapa lah. Betul tak? Yang kalau hari cuti lagi kita tak peduli waktu apa. Tapi sekarang kita sangat peka dengan waktu. Dan kita sangat-sangat jaga waktu kita. Sebab kita tahu kita nak solat waktu ini kita peka. Dan juga Angeline tengok
kita jaga kebersihan. Kalau kita nak solat, kita bersihkan diri kita. Minta maaf, lain agama tak ada jaga macam tu. Janji kita hadir je. Macam kita solat, kita kena tutup aurat ataupun kita pakai telekung. Hanya Islam aja macam ni. Maknanya kita jaga penampilan kita. Wanita Islam yang mana satu tak jaga penampilan, yang mana satu tak kemas. Tengok kakak adik saya semua di sini. Bagi tepukan kepada diri sendiri. Ini adalah satu disiplin. Jadi kan kalau orang kata menyesal masuk Islam, dia tak betul-betul buka mata, buka telinga, buka hati, dia tengok sekeliling. Kalau siapa yang betul-betul faham, dia tidak akan tinggal. 2 minit lagi. Kita dah berhijrah ke dalam ini. Allah dah bagi kita hidayah. Kita ada banyak benda kita boleh belajar. Dan Angeline rasa Angeline bersyukur. Terima kasih kepada Puan Angeline. Saya bagi tahu 2 minit, terus tamatnya. Saya terpaksa mengawal masa, mungkin akan mengganggu serba sedikit. Ya, bagus tu. Saya suka. Supaya masa kita boleh mengikut kepada jadual yang telah ditetapkan. Tapi tak apa, itu pun sebenarnya saya dah lajak dah. Puan Angeline sebenarnya terlajak, tapi saya bagi 2 minit lah. Dan apa yang telah dikongsi oleh Puan Angeline berkenaan dengan kenapa mu'alaf memeluk Islam dan kisah peribadi serba sedikit beliau bagaimana memeluk Islam adalah sebab ingin tahu, ya, ingin mengkaji, nak tahu apa benda Islam ni. Sebab beliau daripada agama Buddha yang bukan daripada kalangan hidupnya di kalangan orang Melayu, tak. Macam saya berbeza dengan Puan Angeline. Saya dilahirkan dan tinggal dalam komuniti orang Melayu. Macam Puan Angeline orang KL, dia tidak hidup bersama komuniti orang Melayu, jadi berbeza kaedah. Saya ni sebenarnya hidup di kalangan orang India. India. Dulu saya duduk Brickfield. Datuk rumah saya adalah the only Chinese house in Brickfield. Terbalik. Macam saya, the only Chinese hidup komuniti orang Melayu. Jadi terbalik sikit. Tapi itulah kisah kehidupannya. Apabila datangnya kekuatan kepada beliau untuk mengkaji Islam dan sebagainya, maka saudara ataupun abang Sabri lah, ya, menjadi orang yang menerangkan berkenaan Islam kepada beliau, sehingga beliau alhamdulillah tertarik untuk memeluk Islam. Dan alhamdulillah kita dah jemput beliau sebanyak 2 kali dah pada hari ini untuk berkongsi dengan kita berkenaan dengan pengalaman dan sejarah beliau ketika dahulu. Dan semoga ini boleh memberikan semangat kepada kita semua untuk dikabarkan kepada orang lain untuk still istiqamah dalam Islam itu sendiri. Seperti Pak Diji sebut, kena belajar, buka mata, buka telinga, buka hati. Jangan bila dah susah tutup mata terus nak keluar Islam. Tak boleh lah begitu, ya. Baiklah, soalan seterusnya dalam pusingan kedua. Terima kasih Puan Angeline. Ditujukan khas untuk Ustaz Sabri. Antara cabaran terbesar yang dihadapi oleh mu'alaf dan juga orang Islam itu sendiri yang ingin berubah ialah tekanan keluarga, rakan-rakan dan masyarakat, Ustaz. Bagaimanakah seseorang boleh kekal istiqamah dalam keadaan sebegini, dan bagaimana ia boleh dikaitkan dengan peristiwa hijrah sebagai satu contoh terbaik, Ustaz? Silakan, Ustaz. Selamat datang Datuk Nangkai, Naib Medi Pertua Perkim Kebangsaan bersama dengan kita. Alhamdulillah menjadikan majlis ni lebih bermakna. Datuk umur berapa datang, Datuk? 38 tahun. Terbalik. Okey. Masya Allah, 83 tahun masih kekal kukuh. Itulah bila kita berbakti dengan agama ni, kita dapat doa daripada orang. Okey, saya suka macam ni, tuan-tuan. Saya tertarik dengan pandangan beberapa orang guru. I'm a traveller. Saya lama dengan student Malaysia lama dekat luar, 12 tahun. Pergi ke banyak negara. Ada satu kisah yang menarik. Jumpa dengan satu orang ni. Saya setuju dengan Puan Angeline yang sebut tadi, kita belajar ni tak usah kira tempat. Syukur ada Abang Sabri yang sanggup jadi mentor. Bukan senang sebenarnya. Sebab Abang Sabri pun tak tahu Angeline akan terima Islam atau tidak, akan jadi isteri pada Abang Sabri atau tidak. Tapi itu usaha dakwah yang mudah-mudahan atas itu Allah angkatkan darjat Abang Sabri di hari akhirat nanti.
Satu perkara yang menarik, dia cerita macam ni. Tuan-tuan boleh nampak saya tak? Saya berdirilah senang. Tengok ni. Macam mana kita nak jadi orang yang kekal tabah, relevan, istiqamah dalam keadaan keliling kita ni banyak masalah. Kita ada banyak cabaran. Setengah orang berdepan dengan keluarga yang masih tak terima dia lagi. Sampai sekarang dia masuk pada Islam. Seorang berjuang untuk membawa keluarganya kepada Islam. Dan Allah belum bagi lagi setengahnya hidayah. Tapi saya nak sebut pada kita begini. Pertama sekali, kita ni kena selesai. Selesai macam ni. Dia cerita, hati kita ni umpama perigi. Tahu perigi? Ni cerita perigi lama di kampung. Pergi lama di kampung yang tak pakai enjin untuk sedut air tu naik. Dia pakai tali dan timba. Pernah nampak? Anda angkat tangan anda kejap, sekali lagi tangan kanan. Cuba tepuk bau orang sebelah kanan, tanya dia, engkau faham tak faham, tanya dia. Okey. Perempuan lapar ke? Nampak saya macam oblong ke? Okey, tengok ni kejap. Tengok cawan ni, dia macam perigi. Saya ambil Ustaz Farhannya. Tengok ni, yang ada air ni. Dia kata macam ni hati kita. Kita nak tahu hati kita baik atau tidak, bagus atau tidak. Cuba tengok ni. Kalau kita ambil tali dengan timba yang diikat pada tali itu, kita masukkan dalam perigi. Kalau kita angkat dengan tali itu, timba itu, kita tengok airnya jernih. Tanda apa? Tanda perigi itu bersih. Perigi itu dirawat. Perigi itu dijaga. Tapi kalau kita masukkan timba dalam perigi, kita tarik keluar, air itu keruh. Yang kotor timba ke? Yang kotor tu perigi asalnya. Perigi. Menunjukkan perigi itu tidak dirawat. Perigi itu dibiarkan. Lebih dahsyat bila kita masuk je timba dalam perigi, yang keluar adalah sampah, daun-daun kering, ranting kayu yang reput. Maknanya apa? Perigi itu telah tidak digunakan. Begitulah hati kita. Hati kita tu macam perigi. Bila mulut berbicara, bila mulut cakap elok, mulut berkata baik, mulut suka memberikan kabar gembira kepada kawan, tanda apa? Tanda hatinya elok. Tapi kalau mulut suka mencarut, mulut suka berkata dusta dan suka menipu, tanda apa? Bukan mulut sebenarnya, datang pada hati yang suka pada mencarut. Tu kita takut. Itu yang kita takut. Takut bila orang menerima Islam, dia terima dalam keadaan dia sangsi. Baik ke? Sebab dia tengok kita sama macam orang lain. Lebih baik dia tak payah masuk Islam. Seperti mana kata Puan Angeline tadi. Apa bezanya? Bila tangan suka forward pada orang, buat konten yang kotor, hina orang, lepas tu menipu pula dalam tu. Bukan jari yang jahat. Yang jahat adalah hati yang arahkan jari berbuat demikian. Jadi inilah peluang untuk kita hijrah ni. Kita lihat pada diri kita. Setiap orang, bukan hanya mu'alaf, setiap orang Islam kena muhasabah tengok diri dia untuk jadi lebih baik. Barulah kita akan berubah jadi manusia yang lebih tersusun hidup kita. Barulah datang pertolongan Allah kepada kita. Sebab memang kita memilih agama ni untuk jadi baik. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi, ada perkara yang kita mesti ambil kira. Sebab nak hijrah ni banyak perkara. Pertama adalah hijrah iman. Keyakinan kita kepada Allah hendaklah lebih baik dan lebih baik. Bila kita jumpa satu orang yang meminta pada kita, bang, akak, tolong saya akak, sebenarnya bukan dia yang minta, Allah hantar dia kepada kita. Kalau kita tak nak bagi dia dalam bentuk duit pun, ucaplah kata-kata yang baik. Ya Allah, tolonglah dia, selesaikanlah hajatnya ya Allah. Sebab yang hantar apa saja benda baik. Saya buat contoh paling mudah kat perempuan macam ni. Saya nak berjalan ke situ sekejap, dengan izin pengurusi.
Moderator, Datuk, tak izin Datuk. Saya tanya perempuan ni. Nampak tak saya? Dusta kalau tak nampak. Dengar ni. Kalaulah kita diberi peluang, contoh waktu malam kita nak tidur, pernah tak perempuan bila nak keluar bilik air, perempuan ambil wuduk sebelum nak tidur? Biasa kan? Satu malam bila kita keluar bilik air, kita terlupa. Bila kita terlupa, dia datang lintasan dalam diri kita, Allah, terlupa wuduk. Pernah tak? Siapa datangkan? Dengar ni. Pilihan pada kita. Dengan semangat hijrah kita ni, yang datangkan ingatan tu adalah Allah. Setiap benda baik datang dari Allah. Kalau kita terlupa nak wuduk, kita keluar bilik air, dia datang lintasan, Allah, terlupa wuduk. Takkan syaitan? Syaitan kata, tak wuduk ke? Maksudnya syaitan tidak ajak kita ke arah kebaikan. Setiap benda baik datang dari Allah. Maksudnya apa? Tuhan nak malam tu kita tidurlah keadaan bersih. Tuhan nak dalam tidur kita tu Allah ampunkan dosa kita. Dan Allah nak kita bangun pagi esok kita lebih baik pada hari yang kita tinggalkan. Jadi maksudnya apa? Masuklah dalam bilik air, ambil balik wuduk. Yang kita takut apa? Perhatikan yang kita takut. Sebaik datang lintasan, Allah terlupa wuduk. Kita nak masuk dalam bilik air, tiba-tiba dia mari lintasan kedua. Lintasan kedua kata macam ni, Allah dah lap dah badan, dah kering dah, esok je lah, esok boleh ambil. Yang kedua tu siapa? Syaitan. Yang kedua itu syaitan. Begitu cara kita kena kenal, supaya kita selalu berada di atas jalan baik. Kita kena dapat bezakan mana dia bisikan dari Allah dan mana bisikan dari syaitan. Tuan-tuan puan, kalau saya sebut hello, anda respon pada saya yes, boleh tak? Hello? Yes. Hello? Yes. Yes. Wow, pandai. Okey, dengar ni. Perkara kedua dan terakhir dalam sesi yang kedua ni. Macam mana nak jadi bagus? Berdepan dengan cabaran di keliling kita yang tak pernah sunyi. Itu pun Allah datangkan. Allah nak tengok betul ke kau masuk Islam, atau kau masuk Islam sebab sesuatu dan sesuatu yang lain. Maka Tuhan uji kita. Kadang-kadang sampai kita kata, why me? Kenapa aku, ya Allah? Aku nak taat kat engkau, kenapa kau datangkan ujian macam ni? Rupanya Allah saja pilih kita untuk Allah nak selesaikan banyak perkara di sekeliling kita, supaya kita jadi orang yang hanya berserah diri pada Allah. Dalam bab ni lah para ulama sejarah dia cerita kenapa Rasulullah lahir, ayah dia tak ada. Masuk beberapa tahun dalam kelahiran, Allah ambil pula mak dia, dihantar pula dia, disusukan oleh orang lain di kaki gunung. Lepas tu kemudian datuk dia meninggal pula. Lepas dia menerima Islam, Allah ambil isterinya, Allah ambil bapa saudaranya. Kenapa? Sepakat para ulama kata, sebab Allah nak Rasulullah ni tidak bergantung kepada makhluk, hanya bergantung kepada Allah. Allah bina kekuatan dalam diri dia betul-betul sangkut dengan Allah saja, bukan dengan orang lain. So kalau kita, Allah uji kita, tanda dia Allah makin nak kita dekat dengan Allah. Itu je. Kadang-kadang kebaikan datang pada kita. Kebaikan datang tu pun sebenarnya daripada Allah. Contoh macam ni. Perempuan ada anak tak? Ada suami tak? Ada tak ada semua. Tuan dengar ni. Kalau satu hari kita kata pada anak kita, Along, boleh bagi kat mak duit sikit tak? Anak kita dengar, macam saya 10 orang anak ni, anak saya kata, ayah, contoh gitu, ataupun isteri saya kata kat anak, Angah boleh masukkan duit kat mak tak? Sebenarnya apa sebenarnya? Bukan mak dia perlukan duit sangat. Mak dia nak bagi anak tu ingat
Antara tanda ingat ialah memberi selain pada berdoa. Tapi bagi anak yang terima panggilan mak minta duit tu, dia kena rasa apa? Mak ni asyik-asyik call saya, tak ada orang lain kan nak call. Kalau dia kata macam tu, dia binasa. Tapi kalau dia tukar benda tu, dia kata macam ni, ya Allah, ni bukan mak aku yang minta, engkau yang dorong mak aku minta pada aku, engkau yang nak aku memberi. Kan berbeza? So jalan kita menghadapi hidup ni, kita kena ada beberapa perkara bila kita nak hijrah. Hijrah iman, perkara yang pertama. Kena sangkut dengan Allah je apa pun. Yang kedua, kita kena ada hijrah sikap, perilaku, dan ini yang paling besar. Tadi Puan Angeline sebut tentang hidang makanan elok. Saya macam ni, saya orang Kedah. Bila saya makan kuih di Kedah, tak sama macam makan kuih di Kuala Lumpur ni, ataupun di Kelantan, kedai-kedai kampung. Saya membesar di Kelantan. Anda faham maksud kalau cokodok pisang? Puan Angeline sebut tadi satu perkara yang merangsang saya nak cerita kat perempuan ni. Dia sebut tentang kita makan di rumah, macam mana kita makan di rumah, macam tu kita bagi kat orang. Itulah dia bila orang meniaga. Kadang-kadang kita makan cokodok dia, kita rasa sedap sungguh. Kenapa? Sebab dia letak pisang lebih daripada tepung. Sedaplah. Anda beli cokodok pisang dekat Kuala Lumpur ni besar, gedabak macam gajah. 70-80 sen seketul. Tapi bila gigit, bukan gigit pisang, tepung karbonet. Anda buat exercise mulut nak makan. Pagi tadi dia buat cokodok dekat rumah untuk suami dia, anak dia makan. Kenapa dia buat elok? Kenapa orang yang dia akan ambil duitnya, dia buat lebih kurang? Kemudian dia mengadu, kenapa duit cepat habis? Kenapa kereta mudah rosak? Macam mana dia buat tak baik dengan orang, macam tu Allah tarik balik rezekinya. Tuan-tuan faham? Ambil perhatian. Saya tengok ada orang tanam pokok durian di Sepang, India, di Rauk Pahang, di kampung-kampung orang Melayu. Pokok-pokok tua, bukan pokok yang durian kelun ni, pokok tua 30-40 tahun. Bila patah dahan dia, sekah dahan tu, masih tumbuh lagi buah durian kat tepi tempat yang patah. Tanya semua orang ni. Saya tanya orang India yang tanam dekat Sepang, aneh, ini pokok durian sudah lama? Dia kata saya punya atuk tanam. Ayah saya pun makan ini, saya sekarang makan. Oh bagus Dia kata bukan bagus. Atuk saya tanam bukan untuk dia. Dia kata ini untuk cucu saya mau makan. Tanya Cina dekat Rauk, kat Bentung. Dia kata apa? Ini untuk saya punya granddaughter. Saya punya grandson nanti makanlah. Saya tanam untuk dia orang. Saya lama mana mau hidup. Tanya orang Melayu, dia kata ni semua untuk anak cucu, saya tanam je. Anda tengok ni. Niat tu penting. Bila dia niat untuk orang lain, pokok tu terus kekal menyumbang. Bila dia niat untuk dia, ada kawan saya beli tanah 1 ekar dekat Jeniang, Kedah. 1 ekar tanah, suku ekar, buat rumah, keliling dah siap ada pokok durian. Durian yang 5 tahun, rambutan yang 3 tahun berbuah. Bila tanya kat dia, dia kata apa? Senang, dia kata tak payah beli, kita boleh makan sendiri. Dia sebut je macam tu. Betul-betul pokok tu berbuah 2 tahun, dahannya patah. Sebab dia niat untuk dia. Dia dapat untuk dia. Faham cerita ni? Sebab tu bila kita nak buat sesuatu, buat sebaiknya, jangan buat kurang. Bermula di mana? Ni penutupnya untuk sesi kedua. Saya nak letak ni dalam poket. Tengok ni. Tadi kita ambil wuduk, subuh nak sembahyang. Lepas ambil wuduk, kita nak sembah Allah. Sembah siapa? Allah. Bukan Datuk Bandar Kuala Lumpur. Kita, kalau orang kata kita semua ni nak pergi jumpa Datuk Bandar Raya Kuala Lumpur, kita akan pakai pakaian yang lebih baik. Siap ada manik lagi. Berus sini, berus sini. Kasut tengok kilat ke tidak, cium ketiak, tengik ke tidak. Nak pergi jumpa Datuk Bandaraya yang kentutnya sama busuk dengan kita, kita jaga. Nak pergi jumpa Allah yang kita nak minta segala-galanya, lepas ambil wuduk, sanggup kita singsing dengan baju macam ni? Kita kata sama je, yang penting solat. Tak, kita pergi jumpa orang kita pakai tak? Tak. Kenapa pada Allah kita minta? Kemudian kita mengadu. Kenapa doa lambat makbul? Kenapa hajat selalu tertunggak? Kenapa manusia biadab? Sebab kita biadab dengan Allah.
Hello? Do you read me? Are you still with me? Perhatikan, kita pakai kasut. Bila kita pakai kasut, kasut kita tu sama paras dengan kita punya seluar kita. Tapi bila kita tanggal kasut nak solat, maka seluar kita akan terus ke lantai. Apa kita nak buat? Tarik kaki seluar. Biadabnya kita, sebelah kanan rendah, sebelah kiri tinggi. Kemudian kita mengadu, ya Allah, kenapa aku tak terasa halawatul ibadah, tak rasa pun manisnya ibadah? Macam mana nak manis dan kita tak buat sebaiknya? Kata Rasulullah, Allah itu jamil, hubbul jamal. Allah tu indah, dia suka pada keindahan. Lipatlah. Kalau kita lipat kaki seluar kita sebelah kanan 2 kali, lipat juga sebelah kiri 2 kali, beradab dengan Allah. Nanti kita jadi orang yang bagus. Orang keliling kita bukan bermusuh, tapi mereka mahu dekat dengan kita, sebab yang pegang hati manusia adalah Allah. Macam mana baik kita dengan Allah, begitulah baik manusia dengan kita. Maksudnya apa sini? 2 perkara. Untuk jadi orang yang kekal relevan dan kekal jadi baik walau tahun dan tahun datang pada kita, pertama sekali, cari kawan yang baik keliling kita, sebab mereka akan jadikan kita orang yang baik. Sama ada kawan berbentuk fizikal atau kawan dalam media sosial. Yang kedua, life circle kita mesti berada dalam life circle orang baik-baik. Macam ni, majlis ni, semua orang nak suka kepada kebaikan. Pergi masjid, orang-orang baik. Ada orang kata bukan semua orang pergi masjid tu baik-baik. Ya, tapi orang pergi masjid tu semua nak jadi baik. Maka kita akan jadi orang yang baik. Jaga 2 perkara ni, maka kita akan kekal relevan akhlak kita sampai bila-bila. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sabri yang menjelaskan berkenaan dengan soalan yang telah diberikan tadi dengan beberapa contoh akhlak yang boleh kita amalkan. Yang tadi soalan pertama berkenaan dengan salam, dan sekarang ini beradab dengan Allah, di mana itu adalah merupakan rutin harian yang kita lakukan pada setiap hari, ya. Itulah amali kehidupan kita. Dan ada 2 perkara yang Ustaz sebut, iaitu hijrah iman dan hijrah sikap. Di mana hijrah iman, alhamdulillah, kita telah berhijrah iman kita kepada Allah. Namun bagaimana untuk mengekal dan menguatkan iman kita serta adaptasikan sikap kita ke jalan Allah, itu adalah agak mencabar. Jadi bermulalah apa yang telah Ustaz sebut tadi, bahawa kita hijrah sikap kita daripada yang tidak baik kepada lebih baik, yang baik menjadi lebih baik daripada sebelum ini, insya-Allah, tuan-tuan dan puan. Jadi saya turut mengalurkan kehadiran yang bahagia Datuk Haji Muhammad Naka'i Haji Ahmad selaku Naib Media Pertua Perkongsian Kebangsaan, dan juga yang berusaha Puan Zaitun, Bumi Zaitun Junoh selaku pegawai daripada Mawib bagi mewakili CEO Mawib yang tidak dapat hadir pada hari ini. Terima kasih Datuk dan Puan yang sudi bersama kita pada hari ini, insya-Allah. Baik, kita ke soalan yang seterusnya. Handphone saya ni dan ni lah ada masalah Ustaz, ya. Okey, saya rasa saya ingat soalan tu. Berdasarkan kepada pengalaman Puan Angeline, soalan kedua dalam pusingan kedua ini, apakah kemanisan yang Puan rasakan tambahan daripada soalan yang pertama tadi, dan bagaimanakah peranan NGO, peranan masjid dan peranan masyarakat untuk membantu mualaf ini? Jadi Puan boleh tambahkan sedikit kemanisan yang Puan ada lagi dalam sepanjang hidup ini sebagai seorang Muslim, dan bagaimanakah komuniti masyarakat seperti NGO, masjid dan masyarakat untuk membantu mualaf yang kita raikan pada hari ini. Silakan Puan. Baik, dalam sini ada 2 soalan. Satu ialah apa yang Angeline rasa manis dalam Islam. Baik, Angeline jawab itu dulu, ya. Dalam Islam, yang apa Angeline belajar, tentunya banyak kebaikan dia. Yang seperti abang cakap, kita sebagai orang Islam, kita yang penting kita kena jaga akhlak kita, kelakuan kita. Jadi Angeline rasa betul-betul Islam telah mendisiplinkan Angeline yang the girl ni. Dan juga bila Angeline dah memeluk Islam, Angeline rasa hati Angeline sangat tenang. Sebab kita tahu kita kembali ke pencipta kita. Dulu Angeline selalu tanya dengan Datuk Angeline masa Angeline kecil,
Kenapa manusia datang ke dunia ini? Siapa yang letak manusia di dalam dunia ini? Siapa manusia yang pertama ada di dunia? Mesti ada orang yang pertama sampai ke sini, lepas tu baru beranak sampai ke ada kita. Siapa? Takkanlah bumi ini mula-mula dah ada manusia. Datuk tak boleh jawab. Dia kata semua ni dicipta Tuhan. Okey, kita kecil, masa tu macam budak tadika je, kita pun diam je. Lepas tu kita nampak ada jiran India, ini parti, itu orang India meninggal. Jadi Angeline tanya, Datuk, kalau orang sudah meninggal, orang pergi mana? Dia hilang, dia pergi mana? Badan dia tanam, tapi mesti ada sesuatu di badan dia kan tadi yang buat dia gerak. Dulu kita kecil. Datuk cakap, oh itu roh dia. Habis roh dia pergi mana? Roh dia balik ke atas. Atas mana? Langit. Siapa di situ? Tuhan. Jadi Angeline fikir, oh Tuhan duduk di atas langit dia. Habis kenapa dia ambil orang? Kenapa tak pernah tengok Tuhan? Oh, lepas tu Datuk cakap, yang kita sembah-sembah ni Tuhan lah. Tapi banyak jenis Tuhan. Yang mana satu real? Mana satu ialah benar? Banyak sangat Tuhan Cina ni. Ada Kuan Yin lah, ada Tai Seng Ye lah, ada Kuan Kong lah, ada macam-macam kan. Jadi Angeline fikir mesti ada satu yang real, mesti ada satu yang utama. Tapi orang tak boleh jawab. Bila kita dalam Islam, bila Abang Sabri terang dengan Angeline, pencipta, Allah adalah pencipta, pencipta segala dalam alam ini, alam semesta, semua. Angeline rasa itu logik. Jadi Angeline lebih yakin. Angeline rasa Angeline sangat-sangat bersyukur Angeline jumpa pencipta Angeline. Jadi kita dengar serta-mertanya kita rasa tenang. Dan bila kita solat 5 waktu, itu sangat wajib. Setiap kali solat, Angeline rasa Angeline connect dengan pencipta Angeline. Gembira, sedih, risau, sengsara, apa saja yang Angeline nak cerita, selepas solat Angeline doa. Itulah time Angeline doa, cerita dengan Allah sendiri. Dan juga masa solat, selalunya kalau abang di rumah, abang akan jadi imam Angeline. Angeline rasa itu sangat manis dan indah. Sebab apa? Dalam keluarga kita, kita kena sentiasa connect dengan suami kita juga. Itu sangat penting. Dalam satu keluarga bukan kata isteri buat hal isteri, suami buat hal suami. Masa solat, suami solat dulu, nanti isteri solat kemudian. Angeline rasa bila kita bersolat, suami bersolat sama dengan suami kita, itu pun akan bina kita lebih rapat, lebih manis. Keluarga kita pun lagi kukuh. Itu hanya ada di dalam Islam je. Jadi bila Angeline memeluk Islam, banyaklah yang Angeline rasa dia telah memperbaiki tabiat-tabiat Angeline yang tak baik. Dan dia buka satu ruang untuk Angeline belajar benda yang baru.
Seperti macam Perkim ada kelas dekat Magma. Itu adalah satu support kepada mu'alaf. Dan di situ kita jumpa dengan mu'alaf kakak-kakak yang lain. Jadi mereka bimbing kita. Jadi sebab itu Angeline rasa keluarga itu adalah keluarga kita dalam Islam. Dan dalam Magma kalau ada macam-macam fardu ain ke, jadi itu kakak akan cakap, come Angeline, come and study here, mari belajar sama. Jadi itu adalah ruang untuk kita belajar benda yang baru. Jadi kita tak jemu. Katakan bukan saja untuk mualaf, untuk orang yang Melayu yang lain pun boleh datang ke kelas itu. Sebab ada ramai kata dengan Angeline, Angeline bukan untuk awak mualaf yang baru masuk Islam je. Kita orang Melayu yang dulu kita kecil-kecil, kita muda-muda kita belajar, ada banyak pun kita tak ingat. Sekarang bila kita datang kelas, refresh, kita ingat balik. Jadi Angeline rasa itu adalah agama yang sangat baik. Kenapa? Mereka sentiasa ada aktiviti macam dekat rumah Angeline, ada rumah abang, ada surau. Dalam surau tu, setiap hari Rabu pagi pukul 9, mereka ada satu kelas. Panggil ustazah datang dan sekumpulan kakak Melayu pergi sana belajar mengaji. Kadang-kadang mereka ada soalan yang lain, mereka boleh tanya dekat ustazah. Ustazah boleh jawab, kupaskan semua ini apa yang mereka nak belajar. Untuk katakan ibu-ibu, bila anak dah pergi sekolah, mereka rasa mereka ada ruang lebih, ada luang masa yang lebih. Tengok itu adalah aktiviti-aktiviti yang sangat bagus untuk mereka. Sebab kita ini selain daripada kerja, kita perlu something untuk kita punya mental. Dan kita pergi ke surau seperti tadi Ustaz Sabri kata, orang yang pergi surau, orang yang pergi ke masjid adalah orang yang ingin menjadi baik. Jadi bila kita berkumpul dengan orang macam ini, dengan serta-mertanya kita sendiri pun akan belajar baik dari mereka. Manusia kita belajar antara satu sama lain. Kita mempengaruhi antara satu sama lain. Dan bila kita bergaul dengan orang baik, kita jadi baik. Dalam pepatah Cina ada kata, dekat dengan dakwat, kita jadi hitam. Dekat dengan mutiara, kita berkilau. Jing me ze hei, jing zu ze che. Bila kita bergaul dengan orang yang nak jadi baik, orang yang berimam, dia akan ubah kita akan menjadi semakin baik dan dia memperbaiki kita. Itu adalah Angeline rasa sangat indah dalam Islam. Macam orang Islam utamakan suami dulu. Dekat rumah Angeline selalu utamakan. Angeline tanya, abang nak makan apa? Angeline hidang pun Angeline hidang untuk abang dulu. Kadang abang cakap, kenapa Angeline tak makan sama? Angeline makan. Sebab Angeline ni sudah masak, Angeline kemas dapur dulu. Tapi Angeline dengan cepat-cepatnya lah akan duduk sama makan dengan abang. So Angeline rasa itu pun satu kasih sayang yang abang tunjuk pada Angeline di dalam cara Islam. Sebab itu Angeline kata dalam Islam ni, Angeline terima kasih Allah beri Angeline hidayah. Allah beri satu suami yang sangat sayang Angeline kepada Angeline. Allah juga bagi Angeline kasih sayang. Dan Allah sudah memberi Angeline satu keluarga. Dan Allah juga bagi ruang kepada Angeline terus belajar ilmu yang baru. Angeline rasa yang tentang community, Angeline pun dah jawab dah.
Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada Puan Angeline yang berkongsi dengan kita berkenaan dengan kemanisan hidup setelah memeluk Islam, tambahan daripada soalan yang pertama, dan apakah peranan masyarakat terutamanya daripada segi komuniti kita ini sendiri untuk membantu mualaf apa yang telah yang kata mereka telah menghadapi kesulitan, menghadapi kesukaran dalam hidup dan apa yang boleh dibantu. Dan beliau menjawab komuniti surau. Komuniti surau di kawasan tempat perumahan beliau itulah yang banyak membantu beliau untuk lebih mendalami Islam selain daripada suami sendiri. Di rumah suami ada, tetapi komuniti surau akan menambahkan lagi apa yang dia tak tahu. Macam itulah peranan komuniti masyarakat seperti kita. Mana kita pun tak boleh membiarkan mualaf ini atau mualaf itu ada jenis yang tak suka expose diri dia. Ni saya bagi tahu siap-siap. Puan Angeline, Ustaz, ada mualaf. Angeline nak tambah sikit. Tambah silakan. Itu adalah komuniti bantu mualaf. Sebagai seorang mualaf, apa Angeline lakukan? Angeline berkongsi dengan kawan-kawan yang bukan Islam. Angeline share dengan mereka what is the beauty of Islam. Sebab orang bukan Islam, mereka selalu tanya. Betul tak? Betul. Macam orang cakap, dulu Angeline pernah tanya abang, Islam ni hanya utamakan lelaki, bukan utamakan perempuan pun. Perempuan tengok hari Jumaat tak pergi solat, lelaki aja pergi. Abang pernah terang dengan Angeline, Angeline pun pernah terang dalam program lain, tak usah Angeline ulang balik. Angeline terus bawa Cina tu, kawan tu, pergi dengan masjid. Tunjuk dia. Nah, ini ruang solat wanita. Ini ruang adalah wuduk kita. Ini ruang wuduk lelaki. Ini ruang solat lelaki. So to me is, kita pun kena main peranan. We share with them. Make them understand. Bagi mereka faham. Angeline selalu kata, kalau kita faham, kita akan kurang salah faham. Dan kita akan lebih perpaduan, lebih menghormati antara satu sama lain, dan kita lebih rapat. Sebab kita semua ni duduk dalam satu bumbung, dalam satu negara. Negara adalah keluarga kita. Jadi bila keluarga kita sihat, kita baru negara kita kukuh, baru keluarga kita gembira. Dan generasi-generasi yang akan datang pun, mereka akan semakin maju. Alhamdulillah, hasil daripada jawapan beliau, berdakwahlah mengikut kadar kemampuan masing-masing. Macam Datuk Nakai, pakar berkenaan dengan hal ehwal Islam dan boleh menjawab secara spontan, berceramah dan sebagainya, seperti mana Ustaz Sobri. Saya tak pandai, kan? Maknanya apa daya kekuatan kemampuan kita. Macam Puan Angeline, dia akan sharing dengan komuniti kecil, akan sembang macam minum kedai kopi, sembang-sembang, ya, sembang-sembang dan menceritakan pada masa sama tentang Islam. Itu cara beliau. Mungkin saudara-saudari lebih expert berkenaan dengan apakah kemampuan yang boleh anda lakukan. Ikutlah kadar-kadar kemampuan yang tersebut. Nak jadi macam panelis kita susah, ya. Nak jadi panelis macam ni, tak berani. Saya sendiri pun tak berani. Tetapi anda mengikut kadar kemampuan masing-masing. Terima kasih Puan Angeline yang memberikan perkongsian berkenaan dengan perkara ini. Berdakwahlah secara kemampuan kita. Baik, soalan pusingan ketiga, memandangkan masa yang agak mencemburui kita. Jadi pusingan ketiga, kita akan mohon panel untuk menjawab dalam masa 10 minit atau kurang. Okey, baik. Boleh ya Puan? Untuk pusingan terakhir, soalan terakhir ditujukan kepada Ustaz Sabri. Dalam era media sosial yang penuh dengan pelbagai pengaruh, apakah cabaran hijrah yang paling ketara hari ini dan bagaimana umat Islam boleh menghadapinya dengan bijaksana? Dengan seperti hormat dipersilakan Ustaz. Sebelum tu, saya tengok tadi Puan Angeline bila cerita tentang memberi makan, terima kasih pada Allah, pada suaminya. Rumah tangga tu kira indah lah, sebab selalu belajar dan menambah nilai. Ada orang tanya suami dengan isteri ni bila umur 50 tahun, dia kata, macam mana kita punya marriage ni? Dia tanya kat suami dia, isteri tu kata, suami dia kata, marriage kita ni macam workshop. Husband do the work, isteri do the shop. Saya ingat itu jawapan yang hambar lah. Maksudnya
perkahwinan ni akan sampai satu peringkat dia jadi macam kawan. Kalau jadi macam kawan, dia ada masalah dah. Berarti kita buat lebih kurang. So macam mana nak sentiasa bagus? Seperti kata tadilah, kita kena selalu menambah baik. Apabila makcik yang buat cekodok pisang tadi dekat rumah dia goreng cekodok pisang untuk suami dan anak dia makan, dan dia goreng macam tu juga, letak pisang sebaiknya untuk beri kepada orang yang akan dia ambil duitnya. Kemudian dia heran, dia jarang kena sakit. Anak-anak dia semua berjaya. Berjaya pada saya tak mesti semua masuk universiti. Berjaya jadi orang. Tahu letak dirinya bagaimana. Bila dia jadi macam tu, dia sendiri tak tahu kenapa. Rupanya life dia, dia suka berbuat kebaikan dalam hidup. Angeline mungkin tak tahu apa yang Tuhan aturkan untuk Angeline sejak Angeline muda. Proses nak menerima Islam. Saya pergi ke Thailand, saya berkhidmat selama setahun kat sana di Nonthaburi. Saya jumpa dengan seorang kakak, dia kata, "Encik nak balik ke Malaysia, boleh tak bawa anak saya?" Padahal dia Buddha. Anak dia umur 12 tahun waktu tu, anak perempuan. Anak perempuan dia ni macam Allah dah buat preparation untuk dia menerima kebaikan. Dan mak dia kata dia duduk dalam lingkungan, sebab soalan ni tentang lingkungan, dia akan jadi rosak. Nak cerita baiknya anak dia ni, bila mak dia jual buah mempelam di Thailand ni, anak dia akan tambah 2 atau 3 lagi buah mempelam selepas telah ditimbang. Lepas tu mak dia halang lah dia. Mak dia tambah dah timbang cukup dah. Mak bagilah lebih mak. Mak untung lebih kan. So dia suka ganggu perniagaan mak dia. Tapi mak dia biar aja sebab mak dia suka. Kerana orang yang sama datang berulang kali atas perkataan anaknya. Satu lagi, bila mak dia bagi duit kat dia, waktu tu nilai duit bat dengan Malaysia 10 RM1 kita 10 bat dia, 10 ringgit kita 100 bat dia. Bila mak dia minta dia pergi gula, beli gula di kedai, anak dia bagi 100 bat 10 ringgit tu tak pernah bawa balik duit tukaran pada mak dia. Bila mak dia tanya, kata, "Mana duit?" "Bagi kat kawan-kawan yang susah." Mak dia ingat dia tipu. Tapi bila mak dia berjalan je dengan dia ke bandar, mesti ada makcik, pakcik atau anak-anak yang akan lambai tangan, bukan dekat dia tapi dekat anak dia. Dan mak dia rasa apa? Dia bukan untuk duduk di sini, dia perlukan agama yang lebih baik. Anda bayang tak? Kami makan di Filipina, tengah makan tu saya ada seorang teman, dia sangat bagus dan saya belajar dengan dia. Sebab belajar ni tak perlu dalam majlis yang rasmi macam ni. Kita boleh belajar di mana-mana dan dapat ilmu. Dia buat apa perempuan? Perempuan pernah buat tapi kita tak sedar. Banyak benda baik kita buat, kita tak sedar. Kemudian kita heran, kenapa kita sihat sampai sekarang? Dia buat apa tau, kawan saya ni? Kita pernah buat, bila habis makan, dia suka susun pinggan. Kan ada orang macam tu? Susun pinggan sekali. Saya buat. Ya. Maksudnya, susun mangkuk dengan mangkuk, gelas dengan gelas. Datang seorang budak Filipin, dia kata apa? "I've never seen a people like you before. Will you please embrace me to Islam?" Ajak masuk Islam dengan hanya dia susun pinggan mangkuk aja. Menunjukkan akhlak ni sesuatu yang sangat hebat tarikan dia. Lebih daripada kata-kata yang indah. Orang dengar ni, saya suka tunjuk. Sebenarnya saya lenguh nak duduk. Ni. Ambil botol ni senang. Siapa ada botol yang ada air? Angeline, saya pinjam. Tak ada, air dah nak habis dah. Memang kami dah harga betul lah tuan-tuan. Terima kasih banyak. Tuan-tuan tengok ni, jika anda pergi ke kedai, dengar tak suara saya sampai belakang? Jika anda pergi ke kedai, tak apa Ustaz, boleh. Anda nak beli air, tengok ni, ni air mineral ke air RO? Biar kita faham, air mineral semua coloured dia punya cap, blue, white, no not white, green, yellow, orange. Air RO, air yang bukan mineral, semua color dia, cap dia color putih, dan dia lebih murah biasanya. Katalah kita pergi ke kedai, kita nak beli air mineral. Join me, ni penutup ni. Anda tengok botol ni, Kemek.
Anda beli atau tidak? Join me. Anda beli atau tidak? Kenapa tidak? Dan terbuka. Sebab kemek. Sebab terkurang air. Ya, faham. Walaupun botol ni katalah air dia cukup, seal dekat cap ni pun tak broken lagi, tengok tarikh pun belum expired, artinya semuanya elok, tetapi botol dia kemek. Beli atau tidak? Tak juga. Kenapa kita tak ambil? Sebab kita tengok dekat rak tu banyak botol lain yang lebih baik. Faham? Buat apa nak ambil botol yang kemek? Okey. Tetapi kita tak sedar satu. Mari kita berubah diri kita sempena hijrah ni. Dalam hidup kita tak ada koinsiden. Setiap suatu tu berlaku, wa kullu syai'in sababah. Mesti ada sebab. Dan sebab itu Allah datang kepada kita untuk jadikan kita orang lebih baik. Mulai sekarang, janji dengan diri kita, jangan hanya belajar menggunakan mata dan telinga, tapi buka minda kita. Kita akan dapat ilmu yang sangat berharga. Contoh ni, sebaiknya kita tak ambil botol yang kemik ni seolah-olah botol ni bercakap dengan kita. Sabri, kamu tak ambil aku sebab aku kemek kan? Fine. Tapi kamu kena ingat, Sabri, dalam hidup kamu berapa banyak perasaan dan hati orang kamu kemekkan setiap hari, dan orang juga tak suka tengok muka kamu. Get me? Anda ada phone, tengok ni. Mesti dengan izin. Tuan nampak phone ni sebelah mana? Duk tengok macam-macam. Nampak phone ni sebelah mana? Depan kan? Tuan nampak sebelah? Puan nampak sebelah? Tepi kan? Sisi kan? Datuk nampak sebelah atas. Anda bayang tak? Phone ni lagi 10 tahun takkan berubah jadi kentang. Faham? Phone ni tetap phone ni juga. Walaupun dia tak boleh bergerak, phone ni mati, statik, tapi dia juga tak dapat bagi jawapan yang sama tentang dirinya, terpulang daripada arah mana kita melihat. Begitulah manusia. Dia ada syuur, perasaan, dia bukan mudah nak menerima. Kita pun sama. Setiap orang yang mari sini nampak mukanya cantik, ada bunga lagi dekat tudung tu, tapi dalam hati sedih, siapa yang tahu? Maksudnya setiap kita ada 1001 perkara dalam diri kita. Dalam keadaan itu kita berdepan pula dengan ujian hidup, dengan cabaran yang datang kiri dan kanan, depan dan belakang. Macam mana kita nak buat? Penutup ni ada 2 perkara, satu rohani, satu cara biasa. Yang rohani, jangan lupa hadiah kat diri kita setiap hari surah Fatihah. Dengar ni. Kita dengar je terima WhatsApp sahabat kita mati, kan kita baca hadiahkan Fatihah. Kita dengar sahabat kita sakit, kita baca surah kat dia. Tapi hati kita sakit. Kalau hospital kita pergi ada alat nak diagnose sakit kita apa. Tapi kalau sakit dalam, antara terbaiklah Fatihah. Dia sebaik-baik ubat. Sebab tu kita baca sebelum ataupun selepas kita baca Fatihah, ya Allah, tenangkanlah aku dengan Fatihah ni. Maka tenanglah kita. Sebab dalam kalimah Allah tidak ada pembohongan, tidak ada penipu. Dalam rahsia ada rahsia, dalam yang tersurat ada yang tersirat. Hanya Allah yang tahu. Bila kita berdepan dengan situasi kita berdepan dengan manusia yang kita tak terjangka, anda kena hadiahkan muawwizatain, 2 pelindung. Nak jaga kita dan nak jaga dia. 2 pelindung itu, pertama surah Al-Falaq, kedua surah An-Nas. Baca dan kita hadiahkan. Kita tengok orang kita tak mampu nak berdakwah, tengok lelaki perempuan berjalan, anak-anak muda letak rokok kat bibir. Dia bukan anak kita, tapi kita kesian kat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Falaq, baca An-Nas, ya Allah hidayahkanlah dia. Itu pun sebesar-besar jariah. Sebab Allah je boleh ubah hati orang. Secara lahir, apa kita nak buat berdepan dengan situasi sekarang yang media sosial lebih menguasai? Anda dengar cerita saya kejap. Di Kuala Lumpur dengan di Selangor ni ada kedai NA. Tahu NA? 4 nombor rekor. Sport Toto, Magnum. Tahu Magnum? Bukan Magnum.
ni, dengar ni, nak cerita hebatnya media sosial kalau kita tak hati-hati. Kita orang Islam ni kena jaga sekarang. Dia ada maruah. Kita nak pergi DIY. Elok nak masuk DIY, kita parking kereta kita, kita tengok tak ada tangga nak naik pergi ke DIY, tapi ada tangga naik ikut Sport Toto Magnum. Anda naik atau tidak? Biasa kita akan naik, tapi mulai sekarang anda kena hati-hati. Lebih-lebih bila anda pakai tudung, anda pakai songkok, anda pakai baju korporat perkim lagi kat belakang, sebab ada netizen yang jahat. Memang jahat. Dia suka cetuskan benda yang buruk. Kena hati-hati. Kita kata apa kat hati kita? Lantak ah. Orang nak kata apa? Yang penting Allah tahu apa aku nak. Aku nak pergi DIY. Tak boleh. Tak boleh. Demi Islam, maruah kita. Sebab bila kita naik je tangga tu, orang ambil gambar kita. Dia pun masuk. Habis dah kita, the damage is done. Lagi-lagi pula anda masuk kat kedai DIY, anda buat keluar, pegang kepala paip, anda lalu dekat tangga Magnum tu, 4 nombor ekor tu, anda pegang resip yang beli barang tu. Kenapa mahal sangat ni? Kalau itu dia rakam kita, anda kiamat sebelum kiamat. Anda faham tak? Kawan-kawan kita akan kata apa? Engkau pergi kedai nombor ekor? Tak, aku sebenarnya pergi DIY. Anda nak jawab tu, dah beribu dah orang turun ke bawah tu, scroll kejahatan anda. Nak cerita apa? Dahsyatnya atas soalan Ustaz Farhan tadi, di era ni cabaran dia Masya Allah. Sebab tu berhati-hati sangat penting. Serah diri pada Allah sangat penting. Kita perlukan Allah aja. Nak langkah keluar daripada rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Serah diri ke Allah. Anda tahu tak apa kata Nabi? Bila kita ucap perkataan Bismillahirrahmanirrahim, syaitan yang nak goda kita tu, ada syaitan lain tepi dia, kata Rasulullah, kata kat dia, kau nak pergi mana? Kau nak goda dia, dia dah sebut dah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Allah bagi pelindung, Allah bagi kecukupan, dan di dalam jagaan Allah mana mungkin engkau dapat menggodanya. Kalimah yang kecil, besar manfaatnya. Untuk yang lahirnya tuan-tuan, perempuan, khususnya perempuan yang ada ni, kita kena selalu jaga penampilan dan maruah kita. Jangan ambil mudah. Elakkan ikhtilat. Ikhtilat ni apa? Bergaul berdua dengan orang yang bukan mahram kita. Kalau anda perlu jumpa satu orang pun, biar pintu tu terbuka. Saya pesan selalu pada AJK masjid yang kadang-kadang orang datang mengadu hal rumah tangga, buka pintu tu. Sebab bila kita tutup pintu, walaupun kita berbincang dengan dia hal rumah tangga dia, orang di luar dah timbul fitnah. Kau buat apa? Kenapa lama sangat? Sebab tu je. Elak fitnah lah hidup. Benda-benda yang boleh rosakkan kita. Okey puan? Boleh Cukuplah tuan-puan takat tu. Nak lagi? Jumpa lain acara. Saya doakan, kami doakan tuan-tuan perempuan semua bahagia dunia, bahagia akhirat. Andainya kita tidak bertemu di sini, pastikan nama kita tertulis dalam Jannatul Firdaus. Jangan ada seorang pun di kalangan kita, ahli keluarga kita, teman-teman kita yang tercicir namanya di atas senarai ahli syurga Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita di belakang jadi lebih baik dari kita. Berbakti pada kita waktu kita hidup, menjadi pemberat timbangan di hari hitungan amal. Mudah-mudahan kita semua Allah selamatkan daripada bahana fitnah. Fitnah waktu kita dah mati, waktu kita hidup, andainya nama kita dipetik orang, disebut orang lepas kita dah mati, biarlah yang disebut itu adalah kebaikan dan kebajikan yang kita buat. Wallahu alam. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Ustaz Sobri yang telah mengakhiri perkongsian beliau di dalam pusingan ketiga. Dalam pusingan yang ketiga ini, dalam soalan yang pertama, alhamdulillah boleh kongsikan beberapa ilmu untuk kita amalkan. Walaupun nampak simple, tetapi ia mudah untuk kita amalkan. Untuk kita, seperti Ustaz sebut tadi, harap-harapnya ya, kita mendapat redha Allah, rahmat Allah, untuk masuk ke syurga bersama mereka yang kita kenal, dan insya-Allah bersama umat Islam yang lain. Tapi ada kalanya ada di kalangan keluarga kita yang belum lagi menerima Islam. Sebab itulah usaha dakwah daripada kita sendiri. Tidak perlu, jangan berputus asa, dan sentiasalah berdakwah kepada keluarga sendiri supaya mak, ayah, ibu bapa, adik-beradik, keluarga dan sebagainya boleh masuk syurga bersama dengan kita, insya-Allah. Baiklah.
soalan yang terakhir ditujukan kepada Puan Angeline dalam masa beberapa minit yang terakhir ini sebelum kita ke majlis perasmian. Apakah nasihat yang boleh Puan Angeline berikan kepada mualaf khususnya agar kita ni tidak terhenti di tengah jalan ataupun kita rasa fed up ataupun kita rasa putus asa? Jadi apakah nasihat yang boleh Puan berikan dan kongsikan bersama kita untuk kita terus bersemangat dan membuka azam yang baru dalam tahun Mahal Hijrah ini? Silakan Puan. Sebenarnya Angeline tak berani bagi nasihat sebab ia rasa yang duduk di depan Angeline mereka lebih lama daripada Angeline dalam Islam. Cuma Angeline nak kata, sebagai manusia, kita datang ke dunia ini untuk satu perjalanan. Allah hantar kita ke sini untuk kita rasa kehidupan. Kita melihat begitu indahnya ciptaan Allah. Kita tengok sekeliling apa yang dicipta. Ada pokok, bunga, awan, rasa anginnya, siang dan malam berbeza, ada matahari, ada bulan. Dalam hidup ada rasanya. Rasanya ialah gembira, marah, resah, sedih, riang. Jadi kita ni seperti cuaca. Cuaca pun ada panas, ada redup, ada hujan, ada sejuk. Ini adalah rasa dalam dunia. Dan kita pula ada yang dilahir, ada yang semakin tua, ada yang orang sakit, ada yang meninggal. Ini adalah cycle dalam hidup. Jadi kita jangan lihat orang lain, dia kenapa begitu gembira, saya kenapa begitu macam ni. Tidak. Allah tu adil. Semua orang diberi 24 jam satu hari. Semua orang ada lalu siang dan malam. Jadi semua orang akan rasa yang sama, tapi tidak dalam satu waktu. Mungkin masa ini dia gembira, kita sedih. Mungkin kita gembira, dia sedih. Kita tak tahu. Kalau kita tengok dalam social media pun orang akan tunjuk apa yang baik-baik saja. Orang tak tunjuk apa yang tak bagus. Dia mau post gambar pun dia ambil 10 geping, dia ambil yang paling cantik dia post. Betul tak? Jadi kita jangan terpedaya. Kita buat terbaik dalam hidup kita. Kita yakin dengan Allah. Kerana Allah, kita rasalah apa yang disusun oleh Allah. Kita anggap ini satu perjalanan yang indah untuk kita belajar. Satu hari nanti kita akan sama-sama balik ke Allah. Semua yang hidup kita tengah countdown untuk balik. Ada yang balik dulu, ada yang balik kemudian. Kalau kita semakin tua, kita tidak secantik macam dulu, tidak apa. Kita izinkan muka kita jadi tua. Kita nikmat masa tua kita, sebab itu juga dalam perjalanan yang telah disusun. Ya, jadi enjoy setiap hari, buat terbaik. Peduli apa orang lain cakap, itu tidak penting. Yang pentingnya kita diri sendiri. Sebab selagi kita bernafas, selagi kita ada, dunia kita di depan. Okey? Terima kasih. Dan Angeline juga akan doa kepada semua di depan. Semoga semua sentiasa sihat, bahagia, semua sentiasa hati lapang dan tenang. Dan Angeline juga harap anda semua juga akan sentiasa doa untuk Angeline dan Abang. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira diucapkan kepada kesemua panelis kedua-duanya yang telah pun menutup kepada soalan di dalam pusingan ketiga, walaupun masa kita lihat sudah menjangkau ke jam 11.45, sudah
sudah sampai waktu untuk majlis perasmian. Walaupun begitu saya ambil masa sedikit untuk mengulas. Terima kasih kepada Puan Angeline di mana beliau memberikan sedikit sebanyak poin-poin penting untuk kita dapatkan tips-tips ataupun nasihat di dalam kehidupan kita, especially sebagai seorang mualaf seperti kita ni. Walaupun kita sedang belajar sekalipun, walaupun kita sedang belajar sekalipun, namun kita boleh merasakan kita masih lagi tak cukup ilmu kita. Semakin lama kita belajar, semakin banyak rupanya benda yang kita tak tahu. Dan mungkin ada kecaman-kecaman yang kita terima sepanjang bergelar sebagai mualaf ini, seperti Puan Angeline sebut. Sekiranya kecaman itu memberikan anda semangat sudah semakin down, semakin luntur dan sebagainya, kita ada rakan-rakan seperti mana Ustaz sebutnya. Kita ada rakan-rakan. Pastikan kita ada rakan-rakan yang sokong dan sejalan seiring dengan kita. Sokongan rakan-rakan dan keluarga-keluarga mungkin ada yang tak suka kita sebab masuk Islam dan sebagainya, tapi sokongan rakan-rakan sangat penting supaya kita tak berdiri seorang-seorang. Macam Puan Angeline ada suami, mereka juga ada satu komuniti surau penempatan yang begitu kuat untuk menyokong. Tetapi bagi diri kita, susah senang mereka, kita susah, siapa yang tahu? Betul Puan? Ada lagi sama. Kita senang susah, kalau tak ada siapa di situ jangan risau, Allah ada. Betul. Terima kasih Puan. Betul, tidak disangkal lagi. Jadi terima kasih banyak kepada kedua panelis. Saya ucapkan kepada Ustaz Sobri, lama kita tak jumpa Ustaz. Alhamdulillah hari ini memberikan impact yang begitu banyak, ilmu kita dapat kongsikan bersama. InsyaAllah. Terima kasih Puan Angeline yang sudi juga bersama kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa dan ketika. Dan kita mengharapkan agar forum pada hari ini, termasuk perarakan pada pagi tadi, dapat memberikan sedikit sebanyak hijrah kepada diri kita, daripada yang baik kepada menjadi yang lebih baik, insyaAllah.